sikit hari ni ya. Okey, pulmonary embolism ni adalah sejenis penyakit ataupun keadaan di mana darah tu beku. Dia biasa terjadi dekat bahagian betis lah. Jadi darah beku, kemudian darah beku tu dia bergerak ke saluran darah sampai ke paru-paru. Bila sampai ke paru-paru dia akan tersumbat dekat paru-paru tu, dan menyebabkan oksigen akan kurang. Bila oksigen akan kurang, dia akan jadi jantung tu kena pump lebih kuat lah. So jantung akan terbeban dan dia boleh mengancam nyawa lah kalau lambat ya. Okey, itu dia pulmonary embolism. So kena hati-hatilah. Okey, so kita nak tahu apakah simptom-simptom awal untuk penyakit pulmonary embolism ni ya. Okey, simptom-simptom awal seperti sakit di bahagian betis. Sakit di bahagian betis. Lepas tu dia akan rasa sesak nafas tiba-tiba. Itu disebabkan oksigen dia kurang, dia kena block dengan darah beku tu lah. Okey, bila sesak nafas, sakit, dia akan jadi sakit dada, jantung laju lah sebabkan dia nak mencari oksigen tu ya. Dah rasa pening sampai nak pengsan, kadang batuk sampai berdarah lah. Okay, puncanya adalah orang yang selalu duduk lama. Siapa yang suka yang selalu duduk lama ni ya, selalunya orang traveler yang pergi jauh-jauh ke luar negara ke kan, duduk kat atas flight tu lama sangat. So pun boleh jadi ataupun bedridden. Bedridden ni ada sakit apa-apa, dia duduk dekat katil dia kan.